YouTube channel. Hari ni kita berbagi pukul 8.36 pagi. Kita nak pergi buat apa hari ni? Kita ada projek sikit hari ni. Kita nak makeover kita kawan kita, sahabat kita. Jom, hari ni kita daripada Kuantan nak pergi ke Kuala Lumpur untuk make up sikit kereta dia. Nak tengok kereta apa? Tunggu dia ambil saya kejap lagi. Lepas tu kita terus pergi. So kita akan tunjuklah kedai-kedai yang kita buat dekat area KL tu kat mana. Sebabnya banding dengan harga dekat Kuantan jauh beza tau. So kita prefer pergi ke KL untuk buat yang barang ni. Nanti korang nak tengok, korang kena tengok sampai habis. Okay? Yang penting korang kena tekan button merah dulu. Okay, let's go. Tengok depan. Ni nampak member kita dah ambil dah. So dia nak make over kereta. Oh gila. Ni lampu baru jom kita nak pergi KL. Let's go. Yeah. Okey, kita berada dekat Petronas dulu Gambang, Petronas Gambang. Kita nak isi minyak dulu. Lepas tu jap, member aku tengah beli barang jap. So kita nak pergi ada nak buat perubahan sikit dekat kereta member aku ni. So kita nak pergi ke KL. So stay tune, tengok sampai habis. So korang jangan kencam sebab dia punya dia nak buat make up. So kita follow saja dia nak buat make up dekat kereta yang dia pakai sekarang ni. Aku sendiri pun tak tahu sebenarnya. So kita nak tengok nanti. Sebab barang pun dia dah order. So aku just teman je dia. Alah-alah aku buat video lah terus. Asal dia macam ni. So nanti kita tengok macam mana perubahan dia. Okay, jom. Let's go. Sekarang kita berhenti kejap dekat hentian Gombak. Jom. Apa kita nak buat hari ni kita nak pergi kat KL. Kita nak pergi tukar ni barang kat depan ni. Barang kat depan ni. Sebab asal dia macam ni, jadi kita nak tukar. Let's go. Kita tunggu member jap. Kita teman dia pergi kedai dekat KL. Aku sendiri pun tak pasti kedai ni kat mana. Nanti kita tengok. Ni dalam Honda FC. Honda FC Honda FC. Laju juga 1.5 turbo ni. Not bad. Okay, jom. Sekejap sampai tadi berapa Dok? 10 pihak. Joki bawa laju Okay, kita dah nak sampai dah kedai dia area Gombak ni. Ni nampak G5 Motorsport. Kedai ni memang banyak lah kereta-kereta Honda kalau ikutkan So, ni dah sampai. Kita tunggu apa lagi? Jom kita turun. Kita tengok apa barang kita nak tukar kan. Let's go. Okay, kita pun sudah sampai dekat kedai yang kita nak buat ni. Okay, nampak ni penuh lah kereta-kereta Honda FC buat kat sini kan. Kedai dia nama G5 Motorsport. Betul G5 Motorsport. So kat dalam dia penuh barang-barang. Barang-barang penuh. So jom kita tengok dia tengah buat apa Kat sini banyakkan semua buat body part Body part penuh barang-barang body part. So kita pun nak make over kereta tu jadi macam macam nantilah kena tengok sampai habis sebab memang kat sini penuh dengan kereta Honda FC. Kan nampak penuh belah sana. Nampak tim-tim tengah buat pemasangan. Nanti kita tengok lepas dah siap. Okay, kita tengok kereta dah siap macam mana. Kita tanya tuan kereta. Macam mana ni? Kereta nanti lepas ni jadi macam mana? Kereta adik-beradik FKA akan jadi adik-beradik FKA. Sebab ni kereta saya lebih-lebih kena tunggu sampai siap. Nak kena, kalau nak tengok lebih-lebih tunggu sampai siap. Tu dia orang pun tengah pasang-pasang dulu pasang-pasang.
Nampak nanti dah siap nanti baru kita tunjuk final dia. Kat sini memang penuh dengan barang-barang. Harga pun berbaloi kat sini barang-barang. So korang yang mana nak cari body kit untuk Honda FC, korang boleh datang kedai ni, G5 Motorsport. Sekejap kita tunjuk kat sini, G5 Motorsport kat Jalan Gombak. Nampak? Jalan Gombak, dekat berhadapan dengan klinik anda 24 jam. Nampak? Klinik anda 24 jam. So korang boleh tengok kat sini kedai dia. Nampak? Sudah cabut ingat dia tak buat lagi tadi. Rupanya dah cabut dah. Okay, kita tengok selepas dah pasang nanti nampak? Nanti kita tunjuk gambar dia sebelum. Gambar dia sebelum. Gambar dia sebelum ada ni. Gambar sebelum ni. Aku lupa nak ambil tadi gambar sebelum tadi. Tahu-tahu dah cabut dah. Oh, okey, dia tengah proses pemasangan. Ni proses-proses. Tunggu siap. Lambat lagi ni. Dalam 2 ke 3 jam lagi. Okey. Nampak ada kereta. Tak nampak. Ada kereta sebiji kat sini pun lawa juga. Ni nampak. Ni sebelah. FE. Cantik tak? Ini memang port Honda penuh geng Honda FC kat sini. Memang penuh kedai ni. So korang boleh lah, kalau yang mana pengguna-pengguna FC nak buat, boleh datang. Ni dia masuk bumper ni dia masuk bumper design macam ni. Exhaust tengah. Ni proses sikit lagi kita tengok. Sekejap belah sini lah nampak sikit, belah sana tak nampak. Ni proses kita tengok, layan dulu. Lampu sudah tukar. Lampu apa panggil? Mugen. Lampu Mugen. Lepas tu kita tengok yang bahagian depan pula. Depan dah siap Ni nampak penuh kereta. Ni dia pakai bumper FK7. Macam yang ni dia pakai apa tak pasti lah. Tapi banyak Honda FC kat sini. FK pula lah, salah. Nampak? Ni dia dah set up dah. Lampu belakang dia dah tukar dengan dia masuk pipe belakang dengan bumper depan. So kita tengok hasil dia. Aduh langam. Lama. Senyum mana tengok Senyum mana. Depan ni next apa pula nak tukar? Next Brembo. Kita stay tune lah untuk next video nanti. Dia kata Brembo, nanti kita buat video satu lagi. Brembo kita tukar dekat Thailand. Ni macam dia tak apa, dia have. Kat sana pun ada sebiji color pink. Ni dah senyum lebar tukar bumper macam ni. Kita ambil gambar sekali. Sini dia nampak jahat sikit lah. Dia pada depan nampak jahat lah. Nampak jahat lah bumper dia. Dia kena tukar apa lagi? Korang rasa kena tukar apa lagi? Bumper dia tak adalah lebar sangat So dia ngam-ngam. Color dia pun orang. Color nampak jahat. So korang rasa apa lagi yang perlu dia tukar? Cuba korang komen kat bawah, bagi idea sikit. Lampu belakang dia pun dah kelip-kelip
Okey, kita punya kerja sudah selesai. Sekarang kita on the way balik ke Kuantan. Muka happy dah tukar bumper Lepas ni next untuk kereta ni kita tunggu nanti Oni nak buat apa pula. Okay, stay tune. Ciao.